Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kembali lagi kita bersama TV PSS Serimba. Saya Alfa Hadira dan saya Nur Ain Najihah. Ain, nampaknya suasana di sekolah kita pada hari ini agak meriah. Ya Alfa, pada hari ini sekolah kita mengadakan Hari Anugerah Cemerlang bagi sesi 2024-2025 di Dewan SK Seri Bemban dan dirasmikan oleh Encik Hisham bin Saleh, Setiausaha Jeperun Bemban. Wah, seronoknya. Sudah pasti majlis ini diadakan untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid-murid yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Betul tu Alfa, genggam bara api biar sampai jadi arang. Jika kita terus tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara, nescaya ianya akan membuahkan hasil seperti yang kita inginkan. Sudah pasti. Mari sama-sama kita saksikan rakaman Hari Anugerah Cemerlang. Jom! Kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi. Bersama saya ialah tokoh murid bagi Hari Anugerah Cemerlang tahun 2024 iaitu Nur Syazah Syahirah binti Zulkhairi. Tahniah diucapkan kerana dinobatkan sebagai tokoh murid. Terima kasih Alfa. Boleh ceritakan sedikit tentang rasa di sebalik kejayaan kamu? Terima kasih. Bagi saya, kunci utamanya adalah rajin belajar, menyusun waktu dengan baik dan selalu bertanya jika ada yang tidak faham. Selain itu, sokongan daripada guru dan ibu bapa juga amat penting buat saya. Wah, hebat sekali. Mata pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa? Mata pelajaran yang paling saya sukai ialah sains kerana ia mencabar dan menyeronokkan. Terima kasih Syazah kerana sudi ditemu bual pada hari ini. Semoga terus berjaya dalam bidang yang diceburi selepas ini. Dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Sekian saja untuk liputan kita pada hari ini. Semoga rakan-rakan semua turut bermotivasi dan turut berjaya. Saya Alfa Hadira Dan saya Nur Ain Najihah.
melaporkan untuk TV PSS Seremban. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.